Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membentangkan mengenai model AD serta isu dan juga cabaran yang dihadapi sepanjang membina laman web ini. Baiklah, kita pergi kepada fasa yang pertama iaitu fasa analisis. Di sini terdapat 3 analisis iaitu analisis sasaran pengguna yang mana sasaran pengguna utama laman web ini ialah murid tahun 1. Kedua, analisis persekitaran pembelajaran yang mana platform yang akan digunakan ialah Google Site kerana percuma dan mudah digunakan. Ketiga adalah matlamat pengajaran yang mana tujuan laman web ini dibina adalah untuk mengukuhkan pemahaman murid mengenai jenis-jenis air dalam kehidupan. Di sini terdapat isu dalam fasa analisis iaitu data keperluan pengguna yang tepat diperlukan untuk memastikan reka bentuk pembelajaran lebih berkesan. Antara cabaran yang dihadapi adalah kesukaran mengumpul dan juga menganalisis keperluan pengguna secara menyeluruh dalam tempoh yang terhad. Kita pergi pula pada fasa reka bentuk iaitu design. Yang pertama, menetapkan struktur laman web, merancang hierarki laman seperti laman utama, menu navigasi dan juga kandungan. Kedua, pemilihan media yang mana perlu menentukan media yang sesuai untuk penyampaian maklumat secara berkesan. Dan ketiga ialah strategi pengajaran yang mana perlu merancang pendekatan yang berkesan dan bersesuaian dengan sasaran pengguna utama. Isu yang terdapat dalam fasa ini adalah kekangan dalam pemilihan strategi pengajaran yang sesuai dengan tahap pemahaman murid dan sumber yang tersedia. Antara cabaran yang dihadapi adalah memerlukan kepakaran dalam merancang kandungan yang menarik, berkesan dan sesuai dengan tahap pemahaman murid secara pedagogi. Dalam fasa pembangunan, development, pembangunan laman web iaitu platform Google Site digunakan untuk membina struktur laman web. Kedua, pembangunan kandungan menghasilkan bahan pembelajaran seperti teks penerangan jenis-jenis air beserta contoh dan juga gambar. Ketiga, alat interaktif yang mana menyediakan aktiviti interaktif seperti word wall dan juga video. Dan yang keempat iaitu pengujian fungsi yang mana laman web ini diuji untuk memastikan semua pautan berfungsi dengan lancar. Antara isu yang terdapat dalam fasa ini adalah setiap bahan yang dibangunkan adalah asli dan tidak mengandungi sebarang unsur plagiat. Google Sites menyesuaikan paparan secara automatik namun mempunyai reka bentuk yang kurang responsif. Cabaran yang dihadapi adalah memerlukan tempoh yang panjang untuk membuat susun atau reka bentuk yang baik dan teratur. Dan kedua adalah laman web mungkin tidak terpapar dengan baik pada pelbagai jenis peranti menyebabkan pengalaman pengguna terjejas. Kita pergi pula pada fasa pelaksanaan iaitu pelancaran laman web. Laman web pembelajaran yang telah siap dibina diperkenalkan kepada pengguna sasaran dan seterusnya maklum balas pengguna akan dikumpulkan yang saya akan meminta maklum balas dari pengguna berdasarkan pengalaman mereka menggunakan laman web tersebut. Dan yang ketiga iaitu latihan dan bimbingan yang mana pengguna diberikan panduan mengenai cara menggunakan laman web dengan efektif. Antara isu yang dibangkitkan dalam fasa ini adalah gangguan teknikal seperti kelajuan akses yang perlahan boleh menjejaskan pengalaman pengguna. Cabaran yang dihadapi adalah memastikan laman web sentiasa dikemas kini dan memenuhi keperluan pengguna memerlukan usaha yang berterusan. Okey, fasa yang terakhir iaitu fasa penilaian. Terdapat 2 jenis penilaian iaitu penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Penilaian formatif adalah penilaian berterusan untuk mengenal pasti kelemahan dan juga penambahbaikan segera. Penilaian sumatif pula adalah penilaian akhir untuk menilai keberkesanan dan pencapaian objektif. Antara isu yang dibangkitkan dalam fasa ini adalah penilaian mungkin berdasarkan maklum balas yang tidak mencerminkan keberkesanan sebenar. Cabaran yang dihadapi adalah kepuasan pengguna mungkin dipengaruhi faktor luar seperti kestabilan internet. Dengan itu juga, cabaran yang dihadapi adalah menerima maklum balas sama ada yang positif ataupun negatif dengan hati yang terbuka dan jadikannya sebagai peluang untuk penambahbaikan. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.